Hi guys, welcome back to Buah Gadget. Macam biasa, Shopee ada buat promo 2012 pada bulan ni dan kami dah cari ke semua phone terbaik daripada Infinix. Kita jumpa 7 model dari bawah RM300 sehinggalah RM1,400. Semua ada. Nak phone yang murah untuk parents ada, nak phone untuk belajar ada, nak phone yang skrin padu ada juga. Nak game yang mantap sehingga 120fps pun ada. Nak kamera zoom sehingga 100 kali tapi bajet bawah RM1,500 pun ada juga. So dalam video ni kita nak tunjuklah satu persatu smartphone mana yang sesuai untuk anda. Baiklah, kita mulakan dengan versi yang paling mesra dompet, yang paling murah, iaitu Infinix Smart 10. Ini adalah pilihan smartphone yang paling selamat untuk pengguna yang nak smartphone yang simple, harga yang paling mesra dompet, harga yang murah tapi inginkan performance yang lancar. Kalau parents anda dah start complain yang smartphone orang dah slow ataupun adik dah minta smartphone baru untuk belajar, Infinix Smart 10 inilah smartphone yang paling sesuai. Yang pertama, dia punya display, dia hadir dengan display yang besar, 6.6 inci, resolusi HD+, dan dia punya display ni design punch hole display, display yang moden lah. Tapi yang gilanya adalah refresh rate setinggi 120Hz. Seriously, jarang kita jumpa smartphone bawah RM300 dapat refresh rate setinggi ini. Untuk prosesor pula, Unisoc D7250, RAM pun just nice je, 4GB. Phone ni siap ada certified 48 bulan, performance akan smooth. Kira macam dia bagi jaminan lah yang smartphone ni akan kekal smooth walaupun dah guna dalam 48 bulan. Satu tempoh yang lama juga sebenarnya untuk smartphone bajet bawah RM300 macam ni. Dan yang lagi best, dia ada dual speaker, dia ada stereo speaker dan kita boleh boost bunyi dia sehingga 300%. Bateri pun besar, 5000mAh yang confirm boleh tahan seharian. Kalau anda cari smartphone kedua untuk kerja, bisnes atau untuk something basic, untuk WhatsApp scrolling semua tu, Infinix Smart 10 inilah pilihan yang paling bijak. Jadi harga promo masa 2012 kita boleh dapat bawah daripada RM299. Baiklah, kita pergi ke versi yang upgrade lebih besar sikit. Ni ramai orang suka sebab dia punya storage lebih besar dan juga dia punya RAM pun sedikit lebih besar serta bateri lebih besar, iaitu abang dia masih lagi segmen yang sama, Infinix Smart 10 Plus. So, dia ada bateri yang lebih besar, 6000mAh dan internal storage yang lebih besar jugalah, 128GB. Dia punya skrin sama, 120Hz, cuma brightness dia lebih cerah sehingga 700 nits. Speaker pun okey, bunyi yang kuat. Ada IP68 untuk perlindungan air dan debu dan untuk model 8GB RAM, dia ada bagi NFC. Senanglah kalau kita nak transfer file atau kerja yang perlukan menggunakan NFC. Atau kita boleh top up Touch 'n Go menggunakan dia punya NFC ni. Smartphone ni memang sangat sesuai lah untuk student yang heavy bersosial media, user yang perlukan bateri boleh tahan 2 hari atau pengguna yang nak smartphone murah tapi inginkan storage dan juga bateri yang besar. Jadi untuk harga promo 12 nanti kita boleh dapat dalam RM312 ataupun RM379. Tapi yang dua ni dia tak support untuk rangkaian 5G. Sekarang kita pergi kategori yang lebih serius sikit, iaitu Infinix Note 50X. Kali ni dia sokong rangkaian 5G. Dan inilah phone bajet 5G yang paling ganas ada dekat market sekarang ni. Yang mana dia pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate, RAM 8GB dan storage 256GB. Sangat powerful lah untuk daily use, buat konten yang ringan-ringan dan nak browsing serta scrolling yang laju. Kamera dia pula 50MP, siap support 4K punya recording, memang gila. Dan bateri pula 5200mAh, ada fast charging 45W dan dia juga ada certified military grade plus IP64. Jadi kalau anda inginkan smartphone yang lancar, performance yang padu, tahan lasak, ada 5G dan bajet bawah RM600, tak lain tak bukan Infinix Note 50X lah jawapan dia. Jadi harga masa 2012 kita boleh dapat dalam bawah RM609. Baiklah, kita pergi ke model yang paling popular untuk smartphone Infinix, iaitu Infinix Note 50S. Model ni adalah model yang paling popular sebab dia hadir dengan display yang cantik gila. Yang mana dia ada AMOLED 6.78 inci, refresh rate setinggi 144Hz. Mana dapat harga yang murah macam ni, ada display yang mewah. Kalau anda jenis suka tengok Netflix, scrolling IG dan suka design yang premium,
Telefon ni memang syok gila lah untuk kita pegang dan lihat. Kamera dia pula 64 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX682. Untuk dia punya chipset ni sama macam Note 50X tadi, Dimensity 7300 Ultimate dan bateri dia 5200 mAh serta pengecasan sepantas 45 watt. Dia juga ada IP64. Jadi dengan tanda harga bawah RM750 pada 12/12 nanti, aku yakin ramai akan beli smartphone ni. Seriously, dia punya display another level lah untuk harga bawah RM750. Baiklah, sekarang untuk kaki gamers, kita ada Infinix GT30. Ini adalah phone untuk orang yang nak gaming yang sederhana tapi inginkan performance yang konsisten. Antara yang paling stabil lah setakat ini. Anda akan dapat display yang mewah, resolution 1.5K AMOLED dan refresh rate setinggi 144Hz. Memang ganas. Dia punya prosesor Dimensity 7400 dan siap support 90fps untuk game-game yang FPS. Dan untuk game mobile, dia support sehingga 120 FPS. Dia juga ada vapor chamber cooling system, memang khas lah untuk smartphone gaming. Dan dia juga ada mechanical light wave yang buatkan look dia lebih gaming. Dan dia juga ada GT trigger yang mudahkan kita lah untuk main game, terutamanya yang slow hand tu. Smartphone ni memang sangat sesuai lah untuk gamers yang bajet dia bawah RM1000 tapi inginkan performance yang mantap, frame rate yang stabil, kemudian ada ciri-ciri tambahan lah, contohnya macam dia punya air trigger ni. Sangat sesuai untuk kaki gamers yang bajet tak keras sangat. So, dalam promo 2012 kita boleh dapat dia dalam RM939. Dia still bawah RM1000. Kita juga ada yang abang dia yang lagi ganas sikit. Boleh katakan king of untuk promo kali ni lah sebab spesifikasi dia memang dahsyat gila. Harga jualan dia pun sangat-sangat tempting, sangat menarik lah. Yang mana dengan harga bawah RM1,100 kita akan dapat performance yang tinggi gila. Chipset yang digunakan ialah Dimensity 8350 Ultimate dan juga support all day full FPS system. So dia ada Mac Cooler, Mac Charge semua tu. Dan dia juga ada GT trigger macam GT30 tadi tu, untuk memudahkan kita lah untuk kita main game, terutamanya kalau kita nak aim dan shooting. Dan dia juga ada stereo speaker yang sedap, siap ditune by JBL, display yang mewah, AMOLED display 1.5K resolution serta refresh rate setinggi 144Hz. Kamera dia pun padu 108 megapiksel, mampu berikan kualiti yang cantik. Jadi sekarang ni kalau anda adalah seorang gamer sejati atau inginkan satu smartphone yang ada performance yang tinggi pada harga yang mampu milik, pada harga yang bajet, tak lain tak bukan, ini ada Infinix GT30 Pro. Buat masa ni tak ada lagi smartphone lain yang mampu berikan performance yang tinggi macam ni dan dijual dengan harga yang mampu milik. Inilah pilihan yang paling berbaloi. So, untuk 2012 ni kita boleh dapat dia dalam RM1,099. Memang berbaloi. Baiklah, yang terakhir kita akan pergi ke smartphone yang paling mewah yang Infinix pernah cipta lah, iaitu Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Ini adalah all-rounded smartphone bagi harga bawah RM1,500. Jadi smartphone ni dia datang dengan chipset Dimensity 8350 Ultimate, chipset yang sangat powerful bagi segmen mid-range. Kamera pula dia ada 50 megapiksel yang ada OIS, 50 megapiksel periscope untuk 100 kali zoom. Dahsyat gila. Kamera dia memang cantik untuk kita gunalah. Dia punya warna yang punchy, detail yang tajam, penguasaan cahaya dia pun sangat baik untuk siang dan malam. Kemudian dia punya charging pun laju. Dia support 100 watt untuk wired serta 50 watt untuk wireless. Mana nak cari smartphone bawah RM1,500 ada 50 watt untuk wireless. Memang dahsyat. Kemudian skrin pula AMOLED 144Hz refresh rate. Dan speaker pun sangat premium. Dia ada stereo speaker by JBL. Jadi kalau anda nak satu smartphone yang boleh buat semua benda, kamera cantik, boleh zoom jauh, gaming padu dan design yang premium, ini ada Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Ini antara all-rounded smartphone yang paling berbaloi lah bagi harga bawah RM1,500. Jadi pada 2012 ni kita boleh dapat dia dalam RM1,439. Jadi ini ada ke-77 smartphone terbaik Infinix yang anda boleh beli pada 12/12 Shopee. Kesemua ni ada kelebihan tersendiri, tinggal ikut anda punya bajet dan keperluan harian anda lah nak pilih yang mana. Bawah RM300 ada, bawah RM1,100 ada untuk gaming yang kencang gila, dan all-rounded smartphone bawah RM1,500 pun ada. Jadi by this time
Kalau anda inginkan smartphone yang baru, tengah cari smartphone yang baru, ataupun nak tambah smartphone yang baru, ataupun nak belikan untuk parents, untuk adik, untuk girlfriend ke apa, boleh check out Infinix Malaysia Official Store dekat Shopee pada 11 hingga 12 Disember untuk semua promo sale akhir tahun yang penuh bergaya ni. Dan kita juga ada tinggalkan link dekat description. Boleh tekan dan beli. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like juga subscribe channel Bulgadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.